Salam sejahtera dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah dan kepada pagi ini dalam suasana yang kita masih disejukkan, dalam suasana yang hening, tidak ada hiruk pikuk bising kereta ke apa tak ada. Okey, kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang dinamakan Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi kepada Puan Hajah Nurhazifah binti Karim Sumpente pada usia berapa tahun? Berapa usia cikgu sekarang ini? Cikgu Nurhazifah 57. Okey, bukan kerana tidak mengajar, bukan kerana dia tidak mengajar, dia nak mengajar lagi, tetapi yang mempunyai pilihan mungkin untuk bersama-sama membuangkan masa yang lebih sedikit kepada ahli keluarga beliau. Okay. Beliau mula mengajar di SNK Kolanan pada 10 hari bulan 1 tahun 2017. Okay, 2017. Okay, 8 tahun sudah berlalu. Dan dalam tempoh 8 tahun tersebut, saya yakin banyak jasa beliau di SNK Kolanan. Banyak ilmu yang telah beliau kongsikan bersama anak-anak dan juga bersama dengan rakan-rakan guru. Mula mengajar pada tahun 97 di SNK Semi Jerantu. Kemudian mungkin tentu ya 2002 beliau mengajar di SNK Pujan Cilebu pada tahun 2002 selepas berkahwin. Betul. Okay. Mengikuti suami beliau tadi, di SNK Udang Cilebu. Kemudian 2005 ke SNK Pak Badun. Tahu tak SNK Pak Badun mana? Lama di situ.
Akhir sekali SMK Pengasas pada tahun 2017. Jadi dengan jasa yang telah disumbangkan, tenaga yang telah disumbangkan, wang ringgit, idea untuk SMK Kuala, saya mewakili pihak sekolah, rakan-rakan guru, anak-anak SMK Kuala mengucapkan ribuan terima kasih cikgu. Dan dalam tempoh 8 tahun tersebut, saya tak sempat apa tahu saya sebulan lebih dari cikgu. Saya sudah lebih 2 bulan lah, 3 bulan, masuk 3 bulan. Okey. Dan tempoh bersama mungkin ada salah dan silap yang kita lakukan, mungkin sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan itu, saya juga mewakili pihak sekolah, mewakili rakan-rakan guru, dan mewakili anak-anak yang ada di depan ini memohon maaf, ribuan ampun dan maaf daripada Cikgu Nur Azizah. Awak minta maaf ke tak? Awak ada salah ke tak ke cikgu? Tak ada, Allah. Okey, kalau ada minta maaf cikgu lah. Okey? Ini cikgu akan maaf aku. Esok tak tahu. Okey, cikgu tidak ingin memanjangkan ucapan sebab nak memberi ruang kepada yang diraihkan pengajar Nur Azizah untuk berucap pada hari ini. Itu dia lah. Kalau dia nak berucap sampai tengah hari, dia duduk sini sampai tengah hari. Correct? Jadi saya bacakan sebab kita ada buku program. Okey, kita ada buku program. Dalam buku program ini dia ada buat pantun. Tapi orang tak baca. Ini saya baca pantun ini. Okey, dengar pantun yang pertama. Selaut kasih, selangit kasturi, seharum setanggi, sejabat bunga terima kasih, titipan kasih buat musikku. Pantun betul? Pantun. Saja. Okey, saja. Okey, ini pantun, ini pantun. Okey. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dan majlis bersama kita menjemput yang dilahirkan kepada Puan Haji Nur Azizah sekali untuk menyampaikan titipan kata kenangan buat ditinggalkan dengan terhormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Ustazah Siti Fatimah dan kepada pengacara majlis. Terima kasih juga kepada ucapan Puan Nur tadi dan cikgu terima maaf dan daripada semua. Okey, cikgu tak boleh nak bercakap panjang, takutnya masuk habuk masuk dan masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha menyebut Puan Haji Abang Aziz bin Abang Munaidi, nolongkan Sabiran Encik Muhammad Fauzan bin Hassan, nolongkan Haji Wang Murid Encik Muhammad Razani. Hari ini dia tak hadir kerana ada urusan keluarga. Dia nak maklum saya. Seterusnya nolongkan co-director Puan Rosarina binti Hamid, guru kanan saya Sofia, Cik Nazri bin Yaakob,
Abdul Qadir, Puan Nur Saida binti Sukri, yang dihormati rakan-rakan, guru dan yang saya sayangi, murid-murid sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih terutamanya kepada pihak pentakdir yang merancang majlis untuk saya hari ini bersama dengan selaku dan tangan sekolah menengah pertama. Memberi peluang pada saya menyampaikan sepatah dua kata setelah hari ini terakhir saya berada di sekolah ini. Seperti yang dimaklum tadi oleh Tuan Mentua, secara ketiga saya pada 1 Mac 2026, iaitu pada hari Ahad. Pertama sekali, tiada ucapan yang lebih manis daripada ucapan terima kasih dan mohon maaf seandainya saya melakukan kesilapan atau terkasar bicara sepanjang saya bertugas di sini. Ucapan terima kasih dan mohon maaf ditujukan kepada pihak pentakdir yang banyak memberi tunjuk ajar dan kebenaran ini. Seterusnya, ucapan terima kasih dan juga mohon maaf kepada rakan-rakan guru yang banyak memberi kerjasama dan berkongsi idea. Tidak lupa juga kepada semua kaki tangan sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Kuala Nas, terutamanya rakan-rakan pejabat, pembantu makmal, juga kepada pekerja swasta yang banyak membantu saya sepanjang berada di sekolah ini. Seterusnya kepada semua murid-murid di sekolah menengah Kuala Nas, terutama kepada murid kelas yang cikgu mengajar dari tahun pertama cikgu di sini hingga hari ini. Cikgu mohon maaf andainya cikgu terkasar bicara, tersalah kata, tercubit atau pernah cikgu rekan. Sebenarnya itu semua adalah dengan niat untuk mendidik supaya anak-anak semoga sekolah menengah terus cemerlang dan menampilkan kecemerlangan pada setiap masa. Sekian ucapan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang diraihkan hadapan Chancellor Al-Fatih saya atas ucapan itu tadi. Jasamu dikenang, budimu tak terhilang. Semangatmu diculang, kepimpinan-mu gemilang. Mati berjuang penuh kerjanan, berani kami menjunjung adat. Bukan memberi kata dan puji, hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Itulah yang boleh kita perkatakan atas segala jasa dan bakti yang disumbangkan oleh negara insan sepanjang perkhidmatan beliau dalam dunia pendidikan. Majlis Persawagitan Penyerahan Simbol Persaraan sebagai tanda kenang-kenangan buat negara insan pada hari ini. Untuk itu, majlis yang terhormatnya menjemput yang bersebut Tuan Haji Abang Aziz bin Abang Jerani, Ketua Pelaksana Kebangsaan Kuala Nas diiringi oleh Yang Bersaudara Encik Muhammad Fauzan bin Hassan, peneruskan pentadbiran bagi menyampaikan simbolik persaraan. Dengan ini majlis mempersilakan Yang Bersaudara Tuan Gufaluna bin Syahari Kelukaran Komputer untuk menjemput dan mengiringi yang diraihkan Tuan Haji Abang Aziz bin Kadir untuk menerima simbolik persaraan dipersilakan.
dan juga dilanjutkan secara menyempurnakan simbolik itu tadi. Warga Dewan dikasih sekalian, andai terlalu dah sampai ke seberang, andai memanjang dah sampai ke puncak, andai mendaki dah sampai ke puncak, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Sisir perpah meraut gigi, menganyam daun atap celari, yang indah dan berseri, bawalah pergi, yang cacat yang tinggallah buat kali. Dagang singgah memberi tajam, tamat perahu semua berdiri. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah boleh kita berjumpa lagi. Tinggi bukit, bilang gemilang, air di laut kenang-kenangan. Bunyi sedikit tidak akan hilang, tetap menjadi kenang-kenangan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Raja Insan yang dapat ajak orang kita berkali kerana sujud bersama dengan kita pada hari ini, pada hari yang sangat bermakna ini, dan kita semua mendoakan agar Raja Insan sentiasa ceria dan bahagia dalam meniti usia persaudaraan, insya-Allah. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua para hadirin. Terima kasih tidak terhingga kepada semua yang betul-betul menjayakan majlis ini, dan terima kasih kepada anak-anak Smeknas yang memeriahkan majlis kita pada hari ini. Bagi pihak saya, jika ada kesalahan kata, tersilap baku, harap dimaafkan. Segala yang baik, yang indah dan sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan sama-sama kita mensyukurinya. Yang lemah dan kurang itu datang daripada saya sendiri. Aku kalau